Assalamualaikum dan salam sejahtera pada rakan-rakan semua. Di sini saya nak kongsikan cara saya mengiklankan Business.Excel melalui Facebook. Dalam wall kita sendiri, sebaiknya kita iklankan mengenai Tuan Excel ini setiap hari. Dan kalau saya iklankan mesti ada ada website dia. Dan setiap iklan saya tu saya suka letakkan gambar. Okey. Saya akan sebut direct saja. Contohnya macam ni, tahukah anda handphone di tangan anda ini boleh dijadikan modal untuk anda menjadi seorang usahawan online yang amat berjaya. Dengarkan kisah-kisah mereka berjaya dari zero ke hero, dan saya akan letakkan website saya, dan sini ada satu gambar. Okey. Seeloknya kita buat iklan ini setiap hari, sekurang-kurangnya sekali, sehari sekali. Jadi type lah apa pun yang rakan-rakan nak type. Lepas tu jangan lupa ada satu website lah kita letakkan. Okay. Kalau nak letak nombor phone, nama pun boleh juga. Okay. Supaya orang boleh contact kita. Dan ini cara nak post dekat kita punya wall sendiri. Benda yang pentingnya kita kena lakukan setiap hari. Apa yang kita nak post tu terpulang, tapi yang paling penting kita kena post setiap hari. Kalau kita nak letakkan gambar kita pun boleh. Okey. Nak letakkan muka kita kan. Macam ni saya letakkan muka kita. Muka sendiri. Tapi yang pentingnya rakan-rakan kita dalam Facebook nampak yang kesungguhan kita mengiklankan perkara ni setiap hari. Jangan buat seminggu, tiap-tiap hari buat, selama seminggu lepas tu tak buat. Tu tak maulah. Benda ni kena konsisten. Okay. Jangan kira sama ada orang join atau orang tak join. Okay. Macam orang meniaga lah. Meniaga goreng pisang contoh dia. Dia tak kira ada orang beli ke tak ada orang beli ke. Yang penting dia buka. Dia buka kedai tu. Itu penting dia. Buka dulu kedai tu. Apabila dah buka kedai, kalau tak ada orang beli, sikit-sikit kita buat improvement. Kalau kita iklankan di dalam Facebook ni, maknanya macam kita buka kedai. Kalau kita berhenti iklankan, macam kita tutup kedai. Okay. So, jadi kalau kita tutup kedai tu, kita tahulah apa hasil dia. Lepas tu ada juga orang yang iklan 3-4 hari sekali, seminggu sekali. Lepas tu kadang-kadang sibuk tanya saya, Cik Mazlan ada cara yang baik ke? Ada cara ayat power ke? Ini semua tak ada tuan-tuan. Yang ada, sama ada kita buka kedai atau tutup kedai sahaja. Kalau kita iklankan setiap hari dalam kita punya Facebook, maksudnya kita buka kedai. Kalau ada hari yang kita tak iklankan tu, maksudnya kita tutup kedai. Bayangkan kalau ada satu kedai atau ada satu restoran, hari ni dia buka, lepas tu 3 hari dia tak buka kedai. Hari keempat dia buka balik. Lepas tu seminggu dia tutup kedai. Okay. Lepas tu dia buka balik 2 hari. Ataupun 3 hari. Lepas tu dia tutup balik kedai sebulan. Bila mereka buat aktiviti seperti ini, lepas tu datang tanya saya, Cik Mazlan, macam mana nak dapat ramai pelanggan? Pelanggan saya sedikit. Ataupun dalam Tuan Excel ni tak ada orang pun join bawah saya. Kalau kita tengok orang yang berjaya dalam Tuan Excel ni, kadang-kadang satu hari sampai 3-4 kali. 3-4 kali dia update di dalam Facebook mereka. Iklan dia lain, update dia lain. Tapi setiap kali mereka update dalam Facebook, mereka tetap akan letakkan link. Letakkan nama website ataupun letakkan nombor phone. Supaya orang boleh hubungi kita. Okay. Yang itu cara untuk iklankan di dalam Facebook.
Saya sini nak kongsikan macam mana saya iklankan dalam Facebook group pula. Okey. Dalam Facebook group, saya menggunakan software dia panggil Online Community Suite. Okay. Online Community Suite. Saya beli ni dulu, kalau tak salah, saya lama dah saya beli ni. Lebih kurang dalam 200 ataupun 200.5 ringgit. Okay. Dia mungkin jual dalam USD 50 USD ke, lebih kurang tu. Tapi jadi kalau kita convert ke duit Malaysia adalah dalam 200 ataupun 200 lebih. Okey. Cuma software ni bagusnya beli sekali je. Beli sekali, lepas tu boleh pakai seumur hidup. Dan setakat ini Online Community Suite ini software dia saya nampak baguslah, boleh bertahan. Sebab banyak juga software di luar sana yang tak boleh catch up dengan Facebook punya improvement. Bila Facebook update sana, update sini, improve sana, improve sini, kebanyakan software tu dia tak boleh ikut. Dia tak compatible. Dia tak compatible. Okay, maksudnya dia tak selari. So, Online Community Suite ni dah banyak tahun. Setakat ni, Alhamdulillah lah. Jadi, kalau siapa-siapa yang nak beli Community Suite ni, pergi je lah dekat Google. Type Online Community Suite. S-U-I-T-E. Suite ke lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Ni dekat, saya panggil Ocom ya. Okey. Pergi dekat sini. Okey. Rakan-rakan bolehlah free download ke. Lepas tu nak beli ke apa. Bacalah. Okey. Benda ni saya dah lama tinggal. Jadi saya pun dah tak ingat. Ikut je lah apa arahan yang ada dekat sini. Okey. Nanti apabila rakan-rakan dah beli Online Community Suite ni, dah download software dia, nanti dia akan keluar macam ni. So, sebelum saya iklankan ini, okay, biasanya saya dah siapkan ayat-ayat dia. Ayat-ayat apa yang saya nak iklankan. Lepas tu, saya pun dah siapkan gambar dia. Katalah ini contoh gambar yang saya nak masukkan dalam grup tu. Lepas tu, saya akan buka sini. Pertama sekali, saya kena pergi dekat akaun ni. Saya kena login lah dalam akaun Facebook saya. Contohnya saya ada banyak Facebook lah. Saya kena login dulu. Saya dah login. Tunggu dia keluar perkataan logout tu, maksudnya dah login lah. Okay. Dah login. Saya pergi dekat communication. Post on wall. Okay. Post on wall. Saya kena bersihkan dalam ni. Dan saya kopikan sajalah. Ctrl C masuk dalam ni. Saya Ctrl V. Okay. Yang penting nama website ni tak salah. Okay. Siapa yang ada website, bolehlah apply web replika tonexcel.biz ini. Tonexcel.biz. Dia boleh apply sendiri. Tuan-tuan boleh dapatkan website seperti ini juga. Lepas tu saya choose gambar yang saya dah siapkan awal-awal. Okay, saya dah masukkan. Enable picture video ni saya akan klik lah. Lepas itu apabila semua dah ready, okay, saya load user Facebook group. Okay. Lepas tu saya dah ada simpan senarai grup-grup Facebook yang saya telah join tahun-tahun lepas ni. Saya dah simpan dah dia. Saya ada simpan dalam CSV file. Jadi saya nak iklankan kat sini. Ni. Saya akan senaraikan semua, ada lebih kurang 79 grup ni. Okay. Tapi kalau tuan-tuan nak cari sendiri pun boleh gunakan Ocom ni. Boleh sedutkan user search
Lebih kurang dekat user search kot. Okay. Boleh cari benda tu. Ataupun tuan-tuan boleh manually join group dahulu. Okay. Ni saya dah join awal-awal, bertahun saya buat. Jadi dah banyak group yang saya join. Okay. Saya boleh simpan di dalam CSV file tadi. Jadi bila saya nak iklankan benda ni, bila saya dah masukkan yang ini, saya hanya tinggal letak dekat setting. Setting ni yang last sebelum saya tembak ke dalam 79 group tadi. Dia punya apa ni? Dia punya selang masa dia, biasa saya suka letak 300, lebih kurang 5 minit. Percentage dia, randomize dia tu, saya suka letak 10%. Dan maximum number of free tries tu, saya suka letak 1 sahaja. Apabila saya dah betulkan yang ini, setiap kali kena buat, yang ini adalah mesti kena klik setting. Takut dia berubah kan. Sebab kalau masa ni pendek, tuan-tuan jangan buat pasal. Nanti Facebook, tuan-tuan kena ban nanti. Okay, kena block dengan Facebook. Mark Zuckerberg dia jaga betul. So, pergi dekat communication ini, pergi balik, dan boleh send. Okay. Lihat. Dia tembak dekat grup ni. Iklan online. Setakat ni yang saya nampak dalam grup tu ada ahli 98,000. Nanti selang 5 minit dia akan tembak lagi. Selang 5 minit dia akan tembak lagi. Jadi komputer ni saya dah boleh tinggal dah. Saya dah boleh buat kerja lain. Saya nak pergi memancing ke. Saya nak pergi jalan-jalan ke. Biasanya satu hari lah saya akan buka laptop ni. Biarkan macam tu. Tapi walaupun benda ni berjalan, kita boleh buat kerja lain. Kita dah tak payah layan benda ni. Alright. Sampailah dia habis. Esok iklankan lagi. Itu sahaja kerja saya. Alright. Inilah kegunaan online community suite. Okay. So, bab-bab teknikal dia, kalau siapa tak reti tu, bolehlah sikit-sikit tanya saya. Mana sikit-sikit yang saya tahu, saya akan kongsikan kepada anda semua. Jadi, harap-harap video ni boleh bantu serba sedikit. Okay, cara kita mengiklankan iklan kita kepada Facebook group. Okay, kita akan jumpa lagi, mudah-mudahan kita akan jumpa lagi pada video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.